Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjat syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat sama-sama untuk kita datang ke surau ini untuk kita solat berjemaah, dan kita syukur pada Allah pagi ini masih lagi kita dapat bangkit, kita boleh bangun dan kita boleh buat ibadah lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana Allah bagi peluang lagi pada kita ini, dapat sama-sama kita gunakan yang terbaiklah, insya-Allah. Sebab bila Nabi sebut kalau nyawa di kerongkong itu maka habis kita. Tapi bila mana Allah bagi lagi peluang untuk hidup kita masih lagi segar ini, masih lagi banyak peluang untuk kita boleh buat di situ. Pagi ini muslimin muslimat, kita sambung tafsir kita dalam surah Al-Mutaffifin. Hari ini kita cuba tengok kepada ayat yang ke-29 sehinggalah ayat 36. Baik. Kita cuba dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita sama-sama mengamati ayat ini. Lepas tu kita akan tengok maksudnya, kemudian dari sudut apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ni. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka yakni di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila mereka lalu dekat orang-orang yang beriman, mereka mengedip-ngedip mata. Dan apabila mereka kembali kepada kaum mereka, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal mereka tidak dilantik pun untuk menjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula mentertawakan orang-orang kafir itu. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin sambil memandang.
bukankah orang-orang kafir itu telah diberi ganjaran yang setimpal terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik, itu maksud, bukan maksud kan tuan, terjemahan daripada ayat yang kita baca tadi, yang Allah Ta'ala sebut satu-satu melibatkan gambaran-gambaran yang berlaku pada hari kiamat secara kasar. Mana kita dengar ayat tadi pun kita nampak dah tu secara tak langsung lah bagaimana situasi keadaan yang melibatkan orang kafir dengan orang yang beriman. Sebab tu ayat ni dia lebih kepada melibatkan orang kafir, pergaulan orang kafir terhadap orang mukmin di dunia, dan juga melibatkan pembalasan dia di hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan, kita cuba tengok dari sudut tuan-tuan ayat ni. Kita cuba tengok satu-satu. Baik, dalam ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, dalam ayat yang ke-29, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladzina ajramu kanu, maknanya sesungguhnya orang, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang derhaka ni, ayatnya dia ada sebab turun ayat ni. Antara kata Dr. Wahbah Zuhaili, ulama berpendapat ada dua sebab turun ayat ni. Ada dua sebab. Jadi sebabnya turun ayat ini tuan-tuan, satu yang pertama kata para ulama, antara para ulama, bila sebut para ulama ni di kalangan para ulama tafsir menyatakan, dan kita tuan-tuan melibatkan ulama ni tadi, bila kita belajar dalam bab ulama melibatkan mufassirin di kalangan para ulama tafsir, dan kita ada ulama fiqh, dan ada yang dari sudut kealiman dia, alim dari sudut fiqh dan alim dari sudut tafsir, makna begitu. Okey. Cuma para ulama dulu hebat tuan-tuan. Makna bila dia contoh melibatkan kalau fiqh, tak semestinya dia tak alim dalam bab tafsir, makna dia melibatkan berlaku keseluruhan. Alim dari sudut fiqh, alim dari sudut tafsir, dan alim dari sudut kalau fiqh dia melibatkan hukum hakam, dan alim dari sudut tasawuf, makna begitu. Baik, kata para ulama tafsir, ayat ni Allah Ta'ala tuju kepada pembesar musyrik. Pembesar musyrik ni antaranya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Siapa Abu Jahal? Saudara Nabi tu, Abu Jahal. Maknanya bukan orang lain tu tuan-tuan. Maknanya orang yang ada melibatkan pertalian darah buat saudara Nabi. Masa Nabi lahir, kalau kita belajar dalam bab Maulid, dalam kelahiran Nabi, dalam kelahiran Nabi ni, bila Nabi lahir ni, tak adalah orang yang paling gembira ni Abu Jahal. Sehingga dalam catatan sirah menyatakan, gembira tak gembira dia ni tadi, siapa dia sembelih unta ni beratus-ratus ekor. Siapa beratus-ratus ekor dia sembelih unta, mana gembiranya Nabi lahir. Tapi bila Nabi tak sama channel dengan dia, apa dia buat kepada Nabi? Baik. Jadi ayat ni dia tuju kepada Abu Jahal. Dan bukan setakat Abu Jahal saja, ada lagi di antara orang-orang yang lain, iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-Aqsi bin Wa'il As-Sahmi. Abu Jahal, Al-Walid, kemudian Al-Aqsi ni dah di antara geng kepala pengak. Kalau kita sebut kepala pengak ni tuan-tuan,
Bukan lebih daripada tu. Kepala pengak ni orang kata yalah berat juga dah, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Mereka ni bila mana ada di kalangan sahabat Nabi. Siapa dia di kalangan sahabat Nabi? Bilal antara dia. Ammar, Suhaib ikut Nabi. Hanilah maknanya tuan-tuan, dia sebut ataupun dia makna dengan kata-kata sini dia hina, tapi dengan kata-kata sini dia kata-kata sini sakit tuan-tuan, sakit, bengkak dia panggil. Oi sakit tuan-tuan, tak percaya try. Oh kena hak ni tuan-tuan, tu berasa gitu, dia mari dia terasa. Jadi bila dalam keadaan begitu tuan-tuan, sahabat Nabi kena begitu, kena tu. Maka ayat ni antara turun Allah Ta'ala sebut dan simpulkan ayat tadi, innal ladzina ajramu, orang-orang yang derhaka. Yang kedua, di satu pendapat dituju kepada tadi Abu Jahal, Walid Al-Mughirah dan juga Al-As bin Wa'il. Satu lagi, ada juga para ulama sebut ketika mana Ali bin Abi Talib datang bersama dengan orang-orang beriman, beberapa orang beriman, lalu orang munafik. Mana Allah Ta'ala nak tuju kepada orang munafik ni, yang disimpulkan kepada innal ladzina ajramu, bukan setakat pandangan ulama berkait dengan Abu Jahal ni, tidak, tetapi orang munafik. Orang munafik ni bila tengok orang-orang yang rapat dengan Nabi ni, ni mereka tadilah dalam bentuk tadi. Kalau dalam ayat ni dipanggil mengedip mata. Macam kita tengok gitu. Tu betul-betul gitu. Betul-betul gini ni yang dipanggil kerja orang munafik ni. Jadi orang munafik tuan-tuan, kita belajar dalam bab sirah. Orang munafik ni, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul tu tadi tuan-tuan, orang yang semaya belakang Nabi, orang yang semaya belakang Nabi. Mana kalau duduk semaya belakang Nabi tuan-tuan, jaga-jaga orang lah mana duduk situ. Tapi mereka diklasifikasikan orang Allah munafik. Ni mengedip-medip mata kepada Sayyidina Ali dan beberapa orang-orang sahabat yang bersama dengan Sayyidina Ali ketika datang. Dia buat begitu cara dia. Sebelum Sayyidina Ali sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pertemuan Sayyidina Ali nak pergi jumpa dengan Nabi, masa tu berlaku begitu. Maka dua pandangan ini, kata Dr. Wahbah Zuhaili, ini antara sebab riwayat lah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Okey, makna kita faham dalam bab sebab tu riwayat. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebelum ayat daripada innal ladzina ajramu tu tadi, ada ayat-ayat lain. Ada ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala sebut. Dan ayat ni tadi dia akan ada kaitan di antara satu sama lain. Kita baca ayat Quran ni tuan-tuan, dia ada kaitan. Sebab tu kalau kita molek sangat, kalau orang ada tafsir kat rumah tu, kita baca ayat, kita tengok tafsir. Mungkin kalau tuan-tuan, kalau kita tak faham mana pun tak apalah, tapi sekurang-kurang kita baca ayat tu, kita nampak gambaran tu, okey dah. Cuma kalau kita nak teliti lagi tafsir ni tuan-tuan, memanglah kena belajarlah di situ. Dia tak ada cara lain. Memang kita kena belajar melibatkan tafsir ni tadi. Sebab tu tafsir ni tuan-tuan, dia luah makna begitu. Dan para ulama yang tafsir Quran ni tadi memang dia mempunyai alat yang cukup. Alat yang cukup mana dia kekuatan dia dari sudut bahasa. Kalau orang tu bukan orang Arab, dia tak boleh nak tafsir Quran.
Makna gitu, dia tak boleh nak tafsir. Sebab ayat-ayat Quran ni tadi dia mempunyai seni yang tersendiri. Seni yang tersendiri. Sebab tu kalau walaupun orang Arab sendiri pun tuan-tuan, makna kalau dia tidak macam Quran ni bahasa kalau dia tidak mendalami, tak boleh nak baca tuan-tuan. Tak boleh nak baca. Saya duduk Mesir dulu 4 tahun pun tuan-tuan, saya duduk ingat pun memang orang Arab ni kalau dia ialah orang Arab, patut-patut dia reti lah dalam bab Quran ni, tapi tak reti. Itu nak menunjukkan Quran ni dia mukjizat. Mana dia kena belajar, dan dia pun kena belajar, kena teliti. Mana kalau dia tuan-tuan, kalau dia tak belajar, terabur juga. Mana gitu. Kalau sebab tu nak kata dalam Al-Quran ini tuan-tuan, bahasa yang ada dalam Quran ini dipanggil, kalau kita belajar dari satu melibatkan, dipanggil uslub, gaya yang Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran tu tadi. Gaya bahasa dia melibatkan percakapan, teguran tadi, semuanya dengan adanya hikmah di situ. Dia bukan sembrono, tidak. Saya pernah tuan-tuan, kita teraguna bahasa standard Fusha. Bahasa standard Fusha maknanya guna bahasa Al-Quran, kita guna dalam bahasa percakapan. Memang respect tuan-tuan, respect. Ada satu peringkat tu, wallahu a'lam, dia sebut sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Makna gitu. Macam Mesir ni dia beza macam Mesir. Saya ambil contoh sebab saya duduk Mesir dulu, tuan-tuan. Mesir, Jordan, Arab Saudi, dia berbeza dari sudut lahjah. Lahjah ni orang kata logat. Kalau orang Kelantan, ikan. Ganu, ikan. Beza tu maknanya, tapi benda sama. Sama tu. Di situ. Cuma perbezaan dari sudut gaya bahasa standard di Quran ni. Sebab itu patutlah tuan-tuan, bila mana Nabi kita baca Quran di Mekah pada masa itu, geng-geng yang siapa ni tuan-tuan, yang duduk di pasar Ukas pada masa itu, dia ialah sibuk dengan syair ni tuan-tuan. Syair dalam bentuk tu tadi memang hebat pada masa itu. Tapi bila Quran Nabi baca, mereka duduk termenung sekejap. Makna satu-satu dia sebut, aku tak pernah dengar kata-kata lagu ni, tak pernah dengar. Tu gaya bahasa Quran tuan-tuan. Baik, balik pada tadi, saya nak sebut tadi ayat yang kita baca tadi dengan ayat sebelum daripada tu, dia akan ada kaitan. Apa kaitan dia? Kaitan dia tuan-tuan, kata Dr. Wahbah Zuhaili, ayat sebelum ni Allah cerita tentang tuan-tuan kisah orang-orang yang derhaka pada Allah dan juga orang-orang yang baik pada Allah. Makna di situ tuan-tuan, Allah cerita tentang kedudukan dia. Maknanya sebelum ni Allah Ta'ala cerita bagaimana kedudukan neraka. Neraka ni tempat orang-orang yang jahat, orang yang kufur pada Allah, orang munafik pada orang yang munafik. Ini tempat-tempat dia. Adapun syurga ni adalah tempat-tempat orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Makna kedudukan orang-orang yang beriman pada Allah. Sebab tu kita kena minta tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah, ya Allah tolong jadi aku ni di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebab kita nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ja'udzubillah daripada duduk pada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun kita umat Nabi Muhammad, ingat Nabi pernah sebut dulu tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam kepada sahabat, walaupun dia tu mak aku, tapi Nabi tak kenal dia. Tu bimbang tu.
Walaupun dia lahir daripada kelahiran umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tak kenal dia. Pasal apa jadi tak kenal ni tadi? Hidup tidak sebagaimana Nabi suruh. Hidup sentiasa bertentangan dengan apa yang Nabi buat. Mana begitu? Itu menyebabkan Nabi pandang pun tidak. Na'udzubillah. Sebab kita semua ni kita nak syafaat Nabi nanti. Selain daripada amalan hak kita ada, dan kita nak syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat-ayat sebelum ni Nabi cerita, Allah Ta'ala cerita begitu tentang kedudukan orang beriman, tempat dia dan tempat bagi orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala ceritalah dalam bentuk tadi, melibatkan perwatakan bagaimana kedudukan orang yang beriman dan kedudukan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita tengok tafsir dan ulasan. Okey, ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Baik, dalam tafsir dan ulasan ni, Dr. Wahbah Zuhaili dia telah menyebut empat perkara keji mengenai apa? Mengenai ketua-ketua musyrikin dan orang-orang yang seumpama dengan mereka. Apa sifat keji yang mereka buat? Dahlah mereka dari sudut akidah tu tadi satu. Akidah tu tadi satu memang habis dah di situ. Kemudian ada perbuatan yang dia buat. Apa dia perbuatan yang dia buat ni tadi? Ni. Dalam mentafsirkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang derhaka dan mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, mentafsirkan ayat ni, kata Dr. Wahbah Zuhaili, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang lain yang kufur, mereka mengejek dan mempersendakan orang-orang mukmin yang lain, orang-orang mukmin di dunia. Maknanya perbuatan keji ni mempersenda, mengejek. Ini perbuatan keji. Tuan-tuan, hak inilah kita nampak kedudukan hari ini. Hak ni kita nampak ni. Tuan-tuan, kita boleh nampak RUU 355 kita boleh nampak. Kita maaf sebutlah, tuan-tuan. Hak mana boleh nampak, hak mana kita boleh tengok. Tuan-tuan, sebab tu bila kita sebut dalam bab ni, tuan-tuan, dalam berkait dengan hukum ni, hukum kita nak kuat dari sudut hukum Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin pun satu lagi Allah Ta'ala sebut gini, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Apa maksud wamtazul yawma? Wamtazu ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala pisah lagi. Akan datang satu hari nanti mana kedudukan orang ni tadi Allah Ta'ala pisahkan. Dia beza kedudukan menghala kepada mahsyar. Dia akan nampak perbezaan. Hak kita baca surah Yasin, wamtazul ayyuhal mujrimun. Dan wamtazu ni, siapa peringkat Allah Ta'ala sebut kamu pisah, makna gitu. Pencik maknanya, tuan-tuan, gitu. Bukan kata dengan kedudukan dia tadi berpisah secara spontan, melibatkan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Nampak jelas. Baik, itu tuan-tuan, kita melihat pada hari ini yang berlaku dalam situasi kedudukan kita hari ini, tuan-tuan, itulah ejek, persenda. Tuan-tuan, kita belajar dalam bab hukum ni, belajar dalam bab tafsir. Walaupun kalau kita tak setuju pun, jangan sampai satu peringkat kita keluar daripada mulut kita sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab bila keluar daripada mulut ni, tuan-tuan, ingat akidah ni dia boleh gugur dengan sebab mulut kita.
Gapo dia yang boleh gugur akidah tuan-tuan kalau kita belajar bab akidah. Antara yang boleh gugur akidah ni satu melalui kata-kata. Selain daripada kata i'tiqad. Yang ketiga adalah melalui perbuatan. Ni tiga benda ni. Akidah dipanggil i'tiqad, kata-kata, kemudian perbuatan. Ini dari sudut syarak. Maknanya tiga benda ni sangat-sangat yang kita kalau kita tak jaga sungguh-sungguh, takut bimbang nama kita dolah, nama kita mamak, tapi i'tiqad kita punah. Kita tak melibatkan iman yang kita ada tadi gugur. Dan dari sudut i'tiqad ni tuan-tuan, dari sudut rohani ni tadi tak semesti makna dia pergi ke JPN tukar nama. Hak tukar nama tu banyak dah makna begitu. Tuan-tuan, saya duduk dekat saudara baru pun, sebab saya pernah sebut dulu tuan-tuan, di bahagian saudara baru pun fail orang yang nak minta untuk tukar agama pun tuan-tuan banyak. Lepas tu peguam Islam pula nak bawa gigih tu, bukan orang lain. Kalau hak kafir tu tak apalah, ni hak Islam. Ada satu kiai ni, ada kawasan ni juga tuan-tuan, saya ingat kawasan ni satu, ada kes dibawa oleh peguam Islam seorang, masuk kes di mahkamah, dia nak keluar agama. Kita pula tunjuk jalan macam mana nak keluar agama ni, cari guna proses, guna melibatkan undang-undang. Tak kau gila tuan-tuan. Kalau orang kafir tu tak apalah, ni kita. Tapi yang sepatutnya kita ni, sepatutnya kalau nak keluar agama, kita cari jalan bagaimana untuk kita nak pulih balik supaya dia tak keluar agama. Tuan-tuan, mana begitu? Saya hari itu pernah tanya hakim syar'i lah, kami ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pendaftar nikah ni, kita akan duduk sekali dengan tu hakim ni. Hari itu saya tanya ya Arif, tuan-tuan, kata, tuan, saya nak tanya satu, kalaulah ada kes permohonan bagi orang nak minta keluar agama tu, dari sudut hakim buat lagu mana penilaian kepada kes tu tadi? Macam mana dia buat kes? Adakah dia terima bulat-bulat keterangan ni, lepas tu dia pakai sebut terus, pakai putus terus, melibatkan kes dari sudut murtad? Cuma saya tanya hakim ni tuan, tu respon daripada dia lah, wallahu a'lam, tu respon daripada dia kata gini, Ustaz, bila mana ada kes tadi yang dibawa oleh satu-satu peguam yang dia filekan untuk inna ijtihad dia murtad, tuan-tuan, hak tu memang kita teliti, dan memang kita teliti supaya kita tak mudah untuk nak ijtihad murtad begitu. Dan kita akan cuba melibatkan helah tu tadi ada untuk supaya tidak pergi kepada murtad. Kalau ada orang perbuat permohonan murtad direct ni tuan-tuan, di situ dia tak tepi dulu, tapi yang melibatkan mari dengan peguam. Sebab melibatkan peguam ni dia boleh tahu undang-undang, selok-belok undang-undang. Sebab tu kadang-kadang orang kalah ni tuan-tuan, kadang-kadang dengan sebab teknikal tuan-tuan. Kalah disebabkan teknikal ni macam mana teknikal ni tuan-tuan, macam orang berlaku kes tu tadi. Contoh, sepatutnya mungkin pada masa tu tuan-tuan, kalau saya ambil contoh tuan-tuan, nak ambil mungkin dari sudut tuan-tuan pengisian borang, contoh begitu, sepatutnya diisi borang lain, tapi sepatutnya diguna borang lain, tapi diisi borang lain. Masuk mahkamah, borang ni tak kena, ni teknikal ni, teknikal. Sebab tu tuan-tuan, kalau peguam ni dia akan celik melibatkan benda-benda teknikal ni tadi. Sebab tu kadang-kadang orang tu betul dah,
Tapi kalah juga tuan-tuan dengan sebab teknikal tu tadi. Ni tadi. Macam berebut anak tuan-tuan. Berebut anak di mahkamah. Siapa satu peringkat tengok-tengok tu gitu, padahal bini dia tu ialah sepatut menjadi hak milik bini dia. Tapi oleh kerana suami ni ada helah yang lain dan sebut teknikal tadi, mungkin yang dibuat oleh bini tadi tak betul, habis kalah. Sebab tu berhujah dalam mahkamah ni tuan-tuan, teknikal tu sangat penting. Sebab tu saya melibatkan dokumentasi tu, saya jaga sangat dokumentasi tu tadi. Baik, balik pada tadi, kalau murtad tu tadi tuan-tuan, dalam keadaan memang dia jaga sungguh lah. Tapi ada yang siapa satu perikah ni yang cara ruang undang-undang ni tadi, mana yang boleh masuk dia guna ni. Ni benda ni. Baik. Kita balik ke ayat tadi tuan-tuan. Mempersendakan tadi itu adalah perbuatan keji. Perbuatan keji kata Dr. Wahbah Zuhaili, yang dikira sama sebagaimana orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Maka dalam kisah tadi kalau kita tengok dalam dalam kisah 355 tu tadi tuan-tuan, itu yang berlaku hari ni. Tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Demikianlah orang-orang kuat, orang-orang kuat dan kaya pada setiap zaman. Maknanya dalam ayat tadi mentafsirkan bukan setakat melibatkan golongan kafir dan juga golongan munafik, tetapi termasuklah juga melibatkan orang yang diberi kekayaan pada dia. Mana dia dalam bentuk macam mana? Ejekkan kepada orang miskin, aku kaya. Mana mempersendakan orang miskin, pandang remeh pada orang yang mungkin dari sudut hartanya biasa. Ni sama ni dalam bentuk ni. Orang keadaan macam ni. Mereka mempersendakan orang-orang mukmin yang salat atau orang-orang miskin yang berakhlak dengan akhlak Islam dan Al-Quran. Mereka mempersendakan orang yang berpegang dengan agama dan juga agama itu sendiri dengan bergantung kepada kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan kekayaan mereka. Itu maknanya. Mana kita faham tuan-tuan, kalau jenis orang yang sebegitu, mungkin sebelum ni katalah, mungkin sebelum ni dia miskin, tiba-tiba Allah bagi kaya pada dia. Dan mungkin jadi ni dia ada pertalian darah dengan kita. Tengok-tengok nampak lain dah dia. Mentang-mentang Allah Ta'ala bagi nampak ada sedikit harta, tengok kepada kita pun jeling pun tidak. Ni na'udzubillah berlaku gini. Ada gini tuan-tuan, ada ni. Kadang-kadang dapat harta pun cara tipu. Tuan-tuan, macam dalam melibatkan harta pusaka pun ada tuan-tuan. Saya duk tanya sahabat-sahabat yang peguam ni pun tahu tuan-tuan, melibatkan harta. Ini banyak cerita ni tuan-tuan. Baik, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, apa lagi sifat keji mereka, iaitu apabila mereka lalu dekat orang beriman tadi, mereka mengedip-ngedipkan mata. Ni mengedip-ngedipkan mata ni juga perbuatan yang keji disifatkan. Cuma tuan-tuan, bila kedip mata ni ialah macam kita hari ni tuan-tuan. Mana bila kita kedip mata pada orang tu tadi, kadang-kadang kalau melawak tu tak ada masalah lah tuan-tuan. Cuma hak bukan melawak ni tadi, dalam bentuk kita tuju, tu tak boleh. Sebab kedip mata ni makna satu sifat yang tak baik. Satu sifat yang tak baik bermakna menunjukkan di situ ada benda yang sama ada kita tak senang hati dengan dia, ataupun banyak-banyaklah benda-benda gitu. Maka ni di antara sifat keji. Baik, dalam menghuraikan ayat ni
Kata Dr. Wahbah Zuhaili, orang-orang kafir apabila lalu dekat orang-orang mukmin, mereka menghina orang Islam dengan cara mengerdik-ngerdikkan mata. Ni dipanggil dalam bab taghammuz. Istilah dia dipanggil taghammuz. Orang kata kedip mata tu tadi. Dengan tujuan mengeji dan memalukan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dengan Allah. Makna at-taghammuz ni maknanya mengisyaratkan dengan pelupuk mata dan kening dengan gaya mempersendakan. Itu dia panggil taghammuz. Mengisyaratkan pelupuk kening mata dengan gaya mempersendakan. Dan juga memberi makna dia panggil al-ghamz. Al-ghamzu ni maknanya tuan-tuan iaitu aib. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi kita membuka aib. Dalam kes suami isteri, Allah Ta'ala tak bagi buka aib, kecuali melibatkan aib tadi. Makna dia cerita pada orang yang sepatutnya untuk membantu menyelesaikan masalah, tak apa. Mana orang yang ada autoriti. Tapi kalau dia cerita dalam Facebook, cerita dalam WhatsApp, cerita dalam hak ni nyakit belaka ni. Benda-benda yang boleh dosa lah tuan-tuan, dosa. Suami buat gitu dosa, isteri buat gitu dosa, sahabat dia tikam, dia post dalam Facebook cerita kawan-kawan dia, dosa. Dan dosa ni dia panggil dosa manusia sesama manusia ni. Dosa manusia sesama manusia ni dia tidak kapur, melainkan manusia ni tadi diampun dosa kawan tu. Ni baru dia jadi. Dosa manusia sama manusia ni tuan-tuan, di antara benda yang berat, payah makna itu. Tapi dengan Allah, sifat Allah Ghafurur Rahim. Dengan manusia sesama manusia ni, sebab itu kata Imam Al-Ghazali, dia kena settle manusia sama manusia. Sebab itu bila mana orang post ke lalu di Facebook ke WhatsApp ke, yang mungkin sampai satu peringkat hasil daripada yang dipost tadi memberi kesan kepada, kalau kawan-kawan jadi hilang kawan, pecah kawan. Kalau rumah tangga pecah rumah tangga, ni dia akan tanggungjawab. Dia bertanggungjawab tu sampai ke hari akhirat, makna dia kena selesai dua. Itu dia. Tapi kalau ada sifat al-afw tadi, okeylah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, dan apabila mereka kembali kepada kaum mereka tu tadi, kembali dalam keadaan gembira. Apa maksud dia? Makna apabila orang kafir tadi kembali kepada keluarga mereka, tuan-tuan, kembali tadi dengan perasaan seronok. Seronok dia buat gitu. Boleh kedip mata korang, seronok. Cakap benda-benda mempersendakan orang yang jadi seronok. Makna tidak ada rasa bersalah. Ni di antara sifat keji yang di situ dia panggil, itulah penyakit yang panggil termasuk dalam bab al-madhmumah, iaitu benda-benda yang keji yang dipanggil penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Baik. Maka bagi orang yang seronok dalam keadaan begitu, ni di antara kata Dr. Wahbah Zuhaili, perbuatan yang keji yang Allah Ta'ala akan tengok nanti kepada dia. Dan akhir sekali tuan-tuan, yang keempat, dan apabila mereka melihat orang yang beriman, mereka kata sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Ini semua berdasarkan kepada ayat Allah yang kita baca tadi. Dan ayat Allah yang kita baca tadi adalah menunjukkan sifat-sifat orang-orang yang bagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan mereka ni di kalangan orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok orang beriman dengan Allah, mereka kata sesat. Mereka kata sesat. Itu sampai satu peringkat tuan-tuan, makna disebut macam-macam pada orang-orang yang alim, pada orang yang alim. Na'udzubillah. Orang-orang musyrik apabila mereka melihat orang mukmin,
Mereka menggambarkan orang-orang mukmin tadi dengan kesesatan, dan kerana orang-orang Islam menganut agama dan akidah yang lain diwarisi oleh mereka, mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berpegang dengan apa yang dibawanya dan meninggalkan kesenangan yang ada dengan sebab mencari pahala yang tidak diketahui sama ada wujud ataupun tiada. Itu tuan-tuan, dalam Islam ni kita kena pegang sungguh-sungguh, dan kita kena beramal sungguh-sungguh, di situ. Islam ni dia mengajar kepada kita beriman kepada tuan-tuan perkara-perkara yang ada melibatkan perkara-perkara yang gaib, yang kita tak dapat tengok dengan mata kepala, tetapi kita kena beriman. Sebab itu tuan-tuan, kita bincang tentang Isra' dan Mi'raj itu tadi, Allah Ta'ala sebut belaka dan Allah Ta'ala perjalankan Nabi. Semua tadi tuan-tuan kita tak nampak dengan mata kepala, tetapi memberi isyarat kepada kita, Nabi nak kepada kita, iaitu yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Dan yakin dan percaya kepada alladzina yu'minuna bil ghaib, ini adalah sifat-sifat orang beriman. Sebab itulah zaman Nabi tuan-tuan, benda-benda gini ni, bila Nabi cerita tu, orang yang duduk zaman Nabi pun pada masa tu pun tuan-tuan ada yang channel lain dah pada masa tu ada. Mana nak cerita, kalau kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi keyakinan tetap dari sudut pegangan kita ni kuat tuan-tuan, utuh di situ, Allah syukur sangat-sangat. Saya tak tahu tuan-tuan, mungkin kita ni Allah Ta'ala teruji lagi dalam bentuk yang melibatkan serangan akidah, pegangan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya pun mungkin Allah Ta'ala teruji dalam bentuk tu, pegangan tu tadi. Mungkin hari ni kita duduk mari semayang, kita duduk surau, kita datang tuan-tuan, kita semayang. Setakat ni kita tak diuji dengan serangan, orang kata serangan dia panggil akidah tu tadi, yang boleh menggugak kita, boleh diklaim. Hak duduk masuk, hak penguat kuasa takat ni tuan-tuan. Maknanya nak cerita akidah ni tadi, kalau dia, saya tak tahulah macam mana tuan-tuan. Sebut juga Allah, tetapi sampai satu peringkat kita tengok pegangan akidah dia tu lain, tak sebagaimana kita faham, tak sebagaimana yang kita pegang. Nak ubah balik dia ni supaya jadi tuan-tuan sebagaimana kefahaman kita ni, sangat-sangat payah, sangat-sangat payah. Mana gitu dari sudut kefahaman ni tadi. Mungkinlah Allah Ta'ala tak uji lagi kita tuan-tuan. Takut Allah Ta'ala uji dengan mimpi sekali, kita boleh jadi hebat tuan-tuan, kita rasa boleh jadi, kemungkinan tuan-tuan. Mana gitu. Hak kita kebetulan tuan-tuan, hak mengaku Imam Mahdi depan mufti hari itu pun tuan-tuan, melalui mimpi dia. Allah Ta'ala bagi dia tu tadi melalui mimpi. Melalui mimpi tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada dia tu tadi, siapa mari dalam jiwa dia tadi, dia tengok orang tadi, dia boleh tafsir semua. Bahkan dia baca Quran, dia tengok tanda-tanda dia nak jadi Imam Mahdi tu sebagaimana ada dalam Quran dia. Oh tuan-tuan, siapa pekat gitulah tuan-tuan. Waktu dia sanggup mengaku depan mufti hari itu, dia kata aku Imam Mahdi. Tapi kebetulan hari itu ramai tanya, awak mengaji mana dulu? Ngaji sekolah mana? Sekolah harap mana? Dia kata tuan-tuan, memang ngaji sekolah harap pun, tapi gitu keadaan dia. Sebab itu tuan-tuan, kita minta na'udzubillah Allah Ta'ala uji kita dalam bentuk lagu tu tuan-tuan, yang menguji serangan akidah, yang dibabi mata kita tu tadi cabut akidah kita, na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala tetap hati kita pada jalan Allah, dan kefahaman yang kita pegang ini, mudah-mudahan sampai kita mati pun inilah apa yang kita pegang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Inilah doa Nabi. Doa ma'thur dia panggil, doa ma'thur yang Nabi ajar kepada para sahabat, minta ya muqallibal qulub, wahai Allah yang boleh membolakkan hati, tsabbit qulubana ala din, tolong tetapkan hati kami ini pada agama yang kami ikut, agama yang kami pegang. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada
ayat tadi, maknanya ada 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu tadi, yang melibatkan tentang sifat-sifat yang keji yang ada pada ketua-ketua musyrikin ni, tuan-tuan, dan juga orang-orang yang munafik. 4 sifat tu tadi, mudah-mudahan kita na'udzubillah berlaku pada kita. Dan tuan-tuan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang beriman dan berpegang teguh pada tali Allah. Kita berhenti situlah, tuan-tuan. Kerana lepas ni nak pergi akad nikah pula. Duduk saja-saja akad nikah. Nikah tak lagi lah, cuma nikah dulu je. Baik tuan-tuan, kita berhenti di situ. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, ibu bapa kami, ya Allah, sahabat taulan kami, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bala dan bencana, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, ya Allah, ya Allah. Suburkanlah jiwa kami dengan Islam, ya Allah. Matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.